Ada yang komen telionya tak jual ke bang? Betul juga korang komen dari hasil kebun kita tolak orang tengah adalah harga murah. Bermodalkan 500, jom ikut saya perjalanan membuat produk sendiri. Mula-mula sekali kita kena buat R&D. Tu lama saya menghilang tu. Rezeki sangat kalau ada sahabat yang baik. Dia kata gunalah Mi kedai saya ni untuk buat R&D. Yelah kalau buat kat kebun banyak benda tak ada, modal adalah sikit. Yang penting tempat penyediaan makanan bersih dan tersusun. Dah cuci bersih, kita kena sagat kita punya ubi kayu. Ubi kayu ni ada macam-macam jenis. Ubi kayu putih, ubi kayu kuning. Jadi kita nak pilih yang terbaik untuk buat keripik. Yang paling penting dalam fasa ni adalah ambil data sebanyak mungkin. Jom kita goreng pula. Kuali dengan dapur kita pinjam je. Cuma minyak kita kena belilah. Kita pakai minyak mahal tau, RM30 sebotol. Yang paling penting waktu menggoreng ni api kena jaga. Ronok kan kalau ada dapur macam ni satu, angan-angan tak salah. Waktu menggoreng lah kena fokus. Kalau terlebih dia akan hangus pahit. Orang dah bagi pinjam free, kenalah pulang balik dalam keadaan yang asal. Dah siap menggoreng, kita kenalah timbang selepas siap goreng. Penting tau kita timbang dan ambil data ni, barulah kita tahu satu balang harga berapa nak jual dan berapa modal. Sambil menimbang, sambil mengira, mulut mengunyah. Itulah bestnya fasa R&D ni. Faham pula berapa banyak keripik ubi yang kita kena letak dalam satu balang. Terusnya jom ikut saya pergi beli barang yang diperlukan. Antaranya bekas yang kita nak isi keripik, macam-macam jenis. Jadi korang kena bantu saya tahu untuk memilih balang mana yang sesuai. Saiz pun ada banyak, cuba komen kat bawah. Pakai modal yang ada, kita belilah mana-mana yang diperlukan dahulu. Untuk sambal pula, kita kena beli dulu kat pasar cili sebabnya kita punya dah potong pokok. Time potong pokok lah harga melambung tinggi. Kita proses dulu cili besar dengan cili kecil, esok kita nak buat sambal. Siapa nak tengok part seterusnya, kita buat produk sendiri. Jumpa lagi for next video. Bye bye.